sayang. Masak apa tu? Hari ni kita masak nasi ayam claypot menggunakan rice cooker. Kalau sesiapa yang tak ada claypot dekat rumah tu, boleh je kita buat. So mula-mula kita sediakan bahan untuk ayam dulu. Kita masukkan bawang putih, masukkan halia, bawang besar, lepas tu kita boleh masukkan kicap pekat, masukkan kicap cair, lepas tu kita masukkan sos tiram, lepas tu kita boleh masukkan lada sula, perasakan dengan garam dan gula sedikit. Masukkan cube pati ayam, lepas tu kita boleh masukkan tepung jagung dan kita kacaukan dia sampai sebati. Lepas tu kita boleh masukkan ayam yang kita dah potong kecil. Lepas tu kita boleh masukkan cendawan shiitake. Kita kacaukan dia sebati. Dah sebati kita boleh masukkan minyak bijan. Kita kacaukan dia seketika. Lepas tu kita perapkan dia minimum dalam 30 minit macam tu. Sementara tu kita sediakan untuk ikan masin. Panaskan minyak, masukkan halia. Menaik bau, kita masukkan bawang putih yang sudah diiris. Lepas tu kita tumiskan sampai naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan ikan masin. Masakkan dia seketika sampai semuanya naik bau. Lepas tu kita boleh angkat. Gunakan periuk yang sama, kita masukkan ayam yang sudah kita perap tadi. Kita masakkan dia seketika, jangan terlalu lama. Kita cuma nak bagi ayam tu kecut sedikit. Lepas tu kita boleh tutup api dan kita angkat. Lepas tu kita masukkan beras yang sudah kita basuh. Masukkan stok ayam. Kalau tak ada pun tak apa. Masukkan air, kurangkan sedikit macam masak nasi biasa. Lepas tu kita masakkan nasi dalam rice cooker. Biar air dia dah kurang ataupun dah 3 suku masak macam tu, kita boleh masukkan pelantar. Masukkan ayam dan ikan masin yang sudah kita masak atas dapur tadi. Lepas tu kita masukkan cube pati ayam. Lepas tu kita masukkan irisan daun bawang. Lepas tu kita sambung masak sampai nasi dan ayam tu masak sepenuhnya. Bila periuk dah tendang masak, kita biarkan dia warm dulu dalam 10 ke 15 minit macam tu. Bila dah masak sepenuhnya, bolehlah kita angkat dan kita hidangkan. Claypot chicken rice ni lain sangat rasa dia dari nasi ayam yang biasa kita makan. Kalau siapa yang tak pernah makan tu, bolehlah cuba masak dekat rumah. Jom makan!